Dia dah cakap dengan kita dia dah bersiap sedia kalau dia kena masuk penjara. Walaupun saya dengan dia banyak perbezaan, tak nak tengok adik sendiri masuk penjara. Lainlah kalau dia salah. Saya dah kenal Sadiq untuk jangka masa yang sangat lama, dan bila saya tengok orang yang jujur jadi macam itu, sedih, kecewa. Tetapi we are with you, Sadiq. Your family is with you, your friends are with you, dan saya pasti rakan-rakan di MUA juga akan dapat nilai sendiri. Korang nak sedap promote produk dan servis korang, Roger je. Dan mereka di MUA, biar itu sebagai bukti sendiri, adakah dia seorang ahli politik yang bertugas kepada rakyat ataupun tidak. Sadiq, I love you. Tolong save Malaysia and change the world. You have the ability to do so, my brother. I believe in you and I will pray for you. Dan jangan lupa guys, like, follow, komen dan share untuk video menarik yang seterusnya.